Panas saya ni. Kau dah sebawa 4. Wish, Ada bola lah. fuh, ni makanan aku ni. Nampak tak rakan-rakan? Hebat kan saya timbang bola tadi? Kalau rakan-rakan semua nak tahu, bermain bola sepak adalah sukan kegemaran saya. Sebelum itu, saya nak tanya kepada anda. Anda tahu tak apa bakat anda? Kalau belum tahu, hari ini saya akan menceritakan sebuah buku yang di mana mengetengahkan tentang bakat dan cara mencungkil bakat. Sebelum itu, biar saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Iman Azban bin Nizam daripada tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan Hang Kasturi, kod sekolah MEA 0099. Hari ini, saya akan meresensikan satu buku yang berjudul Apa Bakat Saya. Buku ini dikarang oleh Ahmad Naim Jaafar dan Dr. Saiful Izzuan Hussein. Buku ini juga mengandungi 12 bab. Buku ini menceritakan tentang pentingnya bakat dan cara mencungkil bakat di kalangan anak-anak remaja. Sebelum itu rakan-rakan, pada awal video tadi, rakan-rakan nampak kan saya timbang bola? Yang di mana bermain bola sepak ini adalah bakat saya. Dalam dunia bola sepak ini, saya mengidolakan dua individu. Siapakah beliau? Individu yang pertama adalah Allahyarham Motahdari. Siapa yang tak kenal Allahyarham Motahdari rakan-rakan? Dia adalah seorang penyerang utama pasukan Malaysia pada suatu ketika dahulu. Ia membawa nama bola sepak Malaysia ke serata dunia dan dunia bola sepak FIFA. Individu yang kedua pula adalah Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo adalah seorang pemain bola sepak kegemaran saya pada zaman sekarang. Ia kerana Cristiano Ronaldo mempunyai sifat-sifat yang boleh membakar semangat saya. Antara sifatnya adalah bekerja keras dan fizikal yang mantap. Sifat-sifat ini rakan-rakan boleh membuatkan saya menjadi lebih matang. Bagaimana pula dengan anda? Di dalam buku ini mengandungi bab-bab yang positif seperti cerita, kisah dongeng dan dunia realiti yang mengasaskan bakat. Tetapi dalam buku ini juga, ia mempunyai cerita-cerita yang negatif. Seperti yang kita selalu didengar adalah mitos-mitos yang di mana boleh menyekat ataupun menghalang sesuatu individu untuk mengeluarkan bakat. Pada halaman 56 di dalam buku ini, ia menceritakan tentang pengenalan bakat, iaitu bertajuk Apa Itu Bakat. Pada halaman 57 pula, ia menceritakan sebuah penyakit yang bernama disleksia, yang di mana penyakit ini juga dikategorikan sebagai bakat. Ia kerana pattern perilaku positifnya meningkatkan individu itu menjadi seorang yang produktif. Bagi saya, halaman yang menarik di dalam buku ini adalah pada halaman 86. Ia menceritakan seorang ikon muzik negara, iaitu Datuk Siti Nurhaliza. Siapa yang tidak kenal Datuk Siti Nurhaliza? Ia adalah seorang penyanyi yang di mana menaikkan nama negara Malaysia di dalam industri nyanyian. Di dalam buku ini, Datuk Siti Nurhaliza bercerita di mana beliau bermula bernyanyi pada ketika umur beliau 6 tahun. Nampak tak rakan-rakan? Hebat kan? Sebenarnya, kita boleh mendapat bakat kita semasa kita kecil lagi. Selain daripada nyanyi, ia mempunyai bakat yang lain juga, iaitu bakat dalam sukan. Hebat kan rakan-rakan? Jika seseorang individu itu memiliki bakat lebih daripada satu. Antara pengajaran yang saya dapat di dalam buku ini adalah daripada tajuk kecantikan bahasa, iaitu yang di mana kecantikan bahasa mengetengahkan bakat berhujah di halayak ramai. Berhujah ni rakan-rakan adalah satu bakat yang penting kerana kita guna dalam kehidupan seharian. Contohnya, jika kita menjadi seorang ketua pengawas, kita perlu berhujah di halayak pelajar dan di depan guru. Yang ia di mana perlu mengasaskan sifat ataupun semangat ketika berhujah supaya bahasa lebih lancar. Berhujah juga memberi saya motivasi untuk membetulkan dari segi aspek bahasa Melayu kerana saya telah menyertai pertandingan bahas dan berdebat, dan ia juga boleh memperbetulkan bahasa Melayu saya.
Buku ini mengajar kita banyak perkara yang positif, ia di mana mengetengahkan bakat itu sangat penting rakan-rakan. Jika kita tiada bakat, macam mana kita mahu mencari kerja? Macam yang saya katakan tadi, Datuk Siti Nurhaliza mempunyai bakat dalam nyanyian. Ia dapat bekerja dan bergaji besar dalam industri nyanyian sahaja. Jika anda berminat untuk membaca buku ini dan membeli, anda boleh pergi ke kedai buku berdekatan dan membaca di perpustakaan berdekatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbakat.